laporan RCI tabung haji ini, Suruhanjaya mendapati bahawa bayaran tunai yang telah diterima oleh lembaga tabung haji setakat ini, setakat laporan itu dibuat, hanya 500 juta saja cash yang diterima. 500 juta. Berbanding dengan nilai aset tabung haji yang telah dipindahkan kepada USJB itu sebanyak 9.73 bilion. Jadi yang berhormat Menteri, timbul soal sukuk. Iaitu tabung haji terima cash 500 juta ringgit. Selebihnya tabung haji hanya terima kertas kosong, kertas hutang, IOU. Sukuk itu cakapnya standard lah, hebat sukuk. Sebenarnya sukuk itu kertas hutang. apa nama syarikat ni? UJSB ini dia bagi kertas kosong kepada tabung haji, mengatakan dia berhutang. Yang jamin kerajaan. Jadi ini masalah sekarang. Berapa banyak sukuk, tak sebut pun susah. Berapa banyak sukuk yang syarikat itu berhutang dengan tabung haji. Masya Allah. Tuan Speaker, jumlahnya 27.5 bilion.